Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong setiap program yang kita telah jalankan di sepanjang bulan Ramadan. Kita bermula dengan infak sabil dan juga wakaf Al-Quran serta hajat di Makkah Al-Mukarramah. Ingat tak? Di 10 Ramadan yang terakhir. Kemudian kita balik sama-sama menyempurnakan tajaan berbuka puasa untuk 31 tahfiz yang berada di seluruh Malaysia. Allah, hai seronoknya saya lihat wajah-wajah anak ketika mana mereka sedang berbuka puasa. Kemudian tuan-tuan, kita berjaya mengumpulkan 2,000 lebih wakaf Al-Quran untuk pelajar-pelajar tahfiz di negeri Terengganu. Terima kasih. Saya tak sangka, saya target 1,000 je tapi kita dapat 2,000. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama bertungkus lumus untuk mengumpulkan dana untuk 20% pertama sebelum kita membeli tanah untuk pembinaan masjid kita yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, hampir 1 juta lebih berjaya kita kumpulkan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada mak, ayah, abang, kakak, atuk, wan yang sentiasa sebar-sebarkan, yang sentiasa menyumbang kerap kali. InsyaAllah Allah gandakan segala kebaikan tersebut. Allah makbulkan segala hajat kita dan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan setiap infak yang kita keluarkan dengan rezeki yang kita perlukan. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita, Allah berikan sesuatu kebaikan kepada kita. Kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang lebih hebat, lebih bagus, lebih sempurna. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.